okey. Oh, duduk dengan ni. Nah, dia ingatkan Rudy ada situ. Saya lama tak nampak Rudy boleh juga. Kalau lihat ni dia. Dia jarang datang. Kan. Telefon kalau dia boleh datang. Dia kat sekolah macam-macam. Cikgu Tak pergi dia hari tu. Nina dekat DKL kan. Dia dengan Nina ni kalau nak projek di BKL punya flat ada ke Pasar Puri? Boleh ke kita apply? Takut-takut ada info boleh apply ke? Kan? Nak cari lah juga dekat tengah-tengah bandar. Itu untung orang sebelah beli anak orang sebelah. Okey. Kawan dia supaya umur dia datang sekolah. Oh, dapat beli. Belah bandar betul-betul kat Keramat dekat LRT. Oh, iya kan? Oh. Bagus tu. Betul dekat LRT. Nak carilah satu apartment kat KL apa tu? Under project di BKL ke. Kan? Kan mesti boleh tanya Nina kan. Nina mesti ada kontak. Tapi masa tu betul-betul dalam bandar. Nina tak ambil tak. Kawan dia tak ambil kan? Tak lah. Dulu kita kan? Ada sudah lah. Tadi tu makan dah breakfast. Ini dah tak banyak. Nanti bagi lagi ada. Hari tu Kak Ipah pun ada mari rumah. Ipah. Datang ni. Mari sini. Oh. Sekali guru dengan Zah. Dengan Abading. Dia GPS lah. Pertama kali lah. Pertama kali lah. Kak Pah lah. Abading pernah dah datang dulu. Sekali tu kan dia yang itu. Ya lah Abading dengan Kak Pah kan. Saya gua. Ya, dia mesti dia pernah datang ni kan. Masa tu Mi ada gitu. Masa Mi ada 5 hari sekali lah. Penghabisan dia pun ni masa kahwin anak Zah tu. Kan? Kan? Dekat ni. Putrajaya. Putrajaya kan? Putrajaya yang satu lagi. Putrajaya tahun sekali lagi tu. Ada lagi. Dekat ada satu gitu dekat mana? Putrajaya lepas Putrajaya ada satu. Ada lagi. Dia pun ni. Kan? Betul. Bani. Betul lah betul. Din tu dia, Abang Din ni 2 minggu sekali dia datang Kuala Lumpur. Sebab anak dia Kuala Lumpur kan. Betul. Dia pencen. Ya Abading pun pencen Dah. Dia pencen apa Pencen wajib 60. Dia kerja mana dulu? Dulu dia Oh, Jabatan Pertanian Perak lah ni dia. Dia apa? Dia ke federal. Dia panggil grade berapa? 29 ke? Semua daripada Abang Lah pencen tak? Kan? Kak Zah pun, Kak Ipah pun, Abang Lah, Abang Din, Abang Sulaiman? Pencen. Pencen kan? Abang Sulaiman tu yang dekat Kepis kan? Yang Abdul Rahman? Pencen lah. Dia ambil 60. Semua pencen lah. Tinggal dia lagi. Dia pun 4 tahun ni. Cik Ya dekat Johor kan? 4 tahun pencen. Dia cikgu? Tak, dia dapat ngasah. Okey. Sisi situ. Lama dah balik tak pergi sepi tak? Tak pergi? Kepis. Kepis yang itulah. Lama tak pergi kepis. Dia nak pergi tu kena musim durian. Itulah saya cakap Kak Ipah, saya nak pergi masa musim buah beritahu lah. Tahun lepas jadi ya. Tahun lepas jadi. Kali berapa banyak? Dia bukan tak menjadi. Tahun lepas banyak. Ada satu musim tu sampai 1000 biji. Sampai hitam buah dia kan. Ya. Abang Lah pun tak balik. Ya, Abang Lah tak balik. Aduh, roja-roja Abang Lah nak lah pergi. Kampung kan yang laku tak nak. Jual tak laku. Nak pergi jual jauh-jauh tak. Tak berbaloi lah, jadi buruk macam tu kan. Kalau tahu saya pergi. Sebab Dekat je. kalau balik takut kolesterol naik kan, reading naik. Macam mana? Memang masuk hospital. Bukan durian. Sebab kita belah durian kan. Takkan nak makan 2 ular kan. Mestilah 1 biji je kan. Berapa biji yang? Betul. Alam belah ya. Belah banyak kan. Makan banyak kan. Betul. Dia orang pun makan tak kontrol. Menjadi betul tahun lepas. Oh ya ke? Rugi lah tak pergi. Kalau tak ada penyakit boleh. Zul tak ada apa kan. Belum ada apa lagi. Dia yang manis orang ni. Dan masing-masing ada penyakit.
Kencing manis kan. Aku tak ada apa banyak pun. Macam mana dia ada ni ada makan banyak. Dia kalau musim durian kan, macam mana dah? So kalau pagi sebiji, petang sebiji, musim ni 2 minggu. Berapa biji dah? Selalu sebiji-sebiji, boleh makan 2-3. Tak, Sulaiman kan dia tak kontrol kan. Dia tak ada disiplin mana. Disiplin main melanggar kan. Betul. Kalau tiba musim rambutan tak kan nak makan bola kan. Kan. Dah betul. pokok dekat situ. Kan. Musim rambutan batuk Lepas tu musim manggis. Kan musim manggis ni dia serentak dengan durian biasa kan. Duku ada duku. Tu duku Terengganu lah. Tapi Semut banyak tu. Banyak Tak banyak-banyak. nak banyak. Dan warga dahan je tak lah dua duku. Tapi tu lah, kalau dia jatuh tak cantik kan lerai kita elok duduk kat tangkai. Kalau tangkai kena panjat. Kalau orang kampung dia ada jolok tu, buah tu jatuh dalam raga tu. Kan. Dia buat macam apa? Dia belah buluh tu, belah 8 kan. Jadi bila jolok jatuh dalam tu lah. Kak balik sini mana? Kak Mak balik sini dekat Subang. Aku dah ada kerja dia ada mana? Brunei kan? Dia duduk Brunei. Mak duduk Brunei. Dia masanya. Lama dah. Kau tahu lah. Masa tu Mi ada kita tak? Masih ni ada ni. Dia berapa gaji Brunei Tak tahu lah kan. Oh tu ni apa ni? Suami dia tu lah ni lah. Oh masa tu dia balik ya masa Mi ya. Balik belaka. Semua balik. Rumah ni sewa lah. Ha? Rumah ni sewa kan. Rumah anak dia duduk. Oh, anak dia dah besar ya? Dia kerja Dia balik malam ni Malam ni? sampai dah. Oh dah sampai dah. Ya, anak dia kerja kat mana? Naidin. Majin. Yang belajar luar negara tu dah habis dah? Dah habis tapi tak balik. Tak mau balik. Tak nak balik. Negara mana? Kanada. Kerja kat sana? Biar lah. Sini pun payah kerja. Depan rumah Pak La tu anak dia kerja apa? Island Island kan? Anak manager. Accountant. Dah US lah. Bukan dari ke Island. Dulu. Tahun ni dah. Dia tu prinsip dia lagi bagus. Dia nak cari kerja susah, gaji mahal. Susah macam mana? Perempuan tau. Perempuan. Bukan lelaki. Lagi negara yang teruk-teruk lagi banyak gaji dia. Kan. Dulu Island belajar kerja sana. Lepas tu sekarang dekat US pula. Walaupun orang kata Trump sekarang kan. Macam tak tahu kan diskriminasi ke apa ke Trump ni. Tapi dia okey je. Dia boleh. Sekarang Jepun payah kerja dah. Adik dia tu anak bongsu tu belajar Jepun. Tak tahu dia ambil kos apa. Adik apa? Adik yang kata Island tu lah. Rumah tu. Adik dia kat Jepun. Dia kata dah habis belajar kan. Nak kerja dia terpayah sekarang kerja kat Jepun. Dia ada sekatan Zaman dulu ada sekatan. Tak ada sekatan. Mudah je nak dapat kerja. Payah lepas tu sewa rumah mahal. Mahal. 3,000 dia kata. Lepas tu saya makan mahal. Mak dia kata balik lah tak padan ni. Nak balik tu. Maknanya dia jauh kerja. maknanya dia belajar dekat Japan lah tu. Belajar tu. Dia tak balik lah. Dia kena nak kerja lah. Nak kerja lah. Tapi gaji tak banyak. Tak banyak. Kan betul. Mak dia kata balik duit balik je. Memang kat kita pun payah kerja tapi kerja je lah sehari je. Sewa rumah mahal. Makan mahal. Okey, betul lah. Tak rumah mahal sangat betul. Tu 3,000 balik. sewa rumah. Tak ada berapa orang. Ya, sewa rumah. Rumah kat Jepun pun 3,000 kecil kan. Bukan macam kita boleh mansion kan. Betul. 3,000 tak payah lah beli. Apa kan dia ada yang bawah pada tu ada lagi kan? Yang kecil lagi tu kan. Yang dia macam asrama gitu. Dia sharing ya. Sharing. Bilik je kita guna, lepas tu Bilik bilik air dengan tu sharing semua kan. Abang lawan lagi Jepun tak? Kan melancong kan? Korea. Korea. Ni nak kerja hari tu.
Ya. Lepas tu lagi. Dia 10 kali ada kot. Duduk macam tu lah. Bilik je tu. Bila air tu share. Sel. Oh, ni lagi melancong. Dia 10 kali ada. Dia bukan tidur hotel. Yang bangsa Macam sama. katil dia kan. Kapsul tu. Kapsul lah. Dia pergi dengan kawan-kawan lah tu. Orangnya. Oh, dia berani ya. Oh, ni dia. Kadang pergi kawan. Kadang pergi dengan orang sebelah tu. Kadang kata naik kereta api Adventure. sesat. Ambil cuti ya. Oh, cuti. Kan? Ambil cuti. Dia kalau di Malaysia tak ambil cuti. Ya. Dia cuti tu reservekan untuk tu ya. Untuk dia pergi overseas lagi kan. Lama ambil. Dia cuti dapat 30 hari kan. Manis. Manis tak? Manis. Ni watermelon timun Cina ni daripada Kelantan ni kan. Kelantan Terengganu. Kelantan Terengganu. Kat Terengganu murah ya.